Di tengah-tengah gurun Mesir, berdiri sebuah binaan yang mengagumkan dunia selama beribu tahun, Piramid Giza, salah satu struktur paling misteri yang pernah dibina manusia. Tapi siapa sebenarnya yang bina piramid ini? Adakah ia hasil kerja tangan buruh Mesir kuno atau ada sesuatu yang lebih besar di sebaliknya? Sebuah rahsia yang masih belum terungkai. Piramid Giza dibina kira-kira 4,500 tahun lalu, semasa pemerintahan Firaun Khufu. Tingginya 146 meter, dibuat daripada 2.3 juta blok batu. Setiap satu boleh seberat 2 hingga 80 tan. Sejarawan percaya ia dibina oleh beribu-ribu pekerja menggunakan tali, kayu gelongsor dan tanjakan. Tapi, ada satu masalah. Kalau nak siapkan piramid dalam 20 tahun, bermakna mereka perlu angkat satu blok batu setiap 2 minit, 24 jam sehari, tanpa henti. Dengan teknologi zaman itu, ini nampak macam sesuatu yang mustahil. Dulu, ramai percaya piramid dibina oleh hamba-hamba yang dipaksa bekerja. Tapi penemuan moden menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Kubur pekerja yang dijumpai dekat piramid menunjukkan mereka bukan hamba, tapi buruh yang dihormati. Mereka diberikan makanan berkualiti tinggi dan tempat tinggal khas. Jadi, jika bukan hamba, adakah mereka pekerja profesional? Jika ya, siapa yang bayar mereka? Dan bagaimana mereka boleh angkat batu seberat 80 tan? Teori teknologi hilang. Mesir kuno lebih maju dari yang kita sangka. Beberapa ahli teori percaya Mesir kuno mungkin ada teknologi canggih yang telah hilang. Ada ukiran yang seolah-olah menunjukkan lampu elektrik, kapal angkasa, malah teknologi anti-graviti. Sesetengah kajian mendapati piramid Giza mungkin bukan sekadar makam, tapi juga stesen tenaga gergasi yang mampu menghasilkan elektrik. Tapi bagaimana? Dan siapa yang ajar mereka teknologi ini? Ini teori paling kontroversi. Ada yang percaya makhluk asing mungkin terlibat dalam pembinaan piramid. Kenapa? Piramid bukan hanya ada di Mesir. Struktur yang hampir sama juga ada di Amerika Selatan, China dan Indonesia. Bagaimana tamadun yang tiada hubungan boleh membina bangunan dengan bentuk dan ukuran hampir sama? Ada juga batu di beberapa tapak purba yang dipotong dengan ketepatan laser. Sesuatu yang sukar dibuat walaupun dengan teknologi moden. Jadi, mungkinkah piramid Giza sebenarnya dibina dengan bantuan makhluk asing? Atau ada tamadun purba yang jauh lebih maju daripada yang kita sangka? Rahsia piramid yang masih belum terjawab. Sehingga hari ini, piramid Giza masih menyimpan banyak rahsia. Baru-baru ini, saintis menemui ruang kosong misteri di dalam piramid menggunakan teknologi imbasan moden. Tapi mereka masih tak tahu apa yang ada di dalam. Ada juga terowong yang terlalu kecil untuk dimasuki manusia. Apa yang disembunyikan di dalam sana? Jadi, siapa sebenarnya yang bina piramid Giza? Adakah ia kerja buruh Mesir kuno yang menggunakan teknik kejuruteraan canggih yang telah hilang? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sejarah cuba sembunyikan dari kita? Apa pendapat anda? Adakah kita sebenarnya masih belum tahu kebenaran sebenar tentang piramid Giza? Atau semua ini hanyalah mitos dan teori kosong? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah misteri seperti ini.